Ada satu kisah yang menginspirasikan dicerita oleh YB Steven Sim semalam. Jom kita sama-sama hayati kisah tersebut. Saya masih ingat surat daripada Soundarya. Dia betul-betul terdesak, perlu bayar yuran pengajian. Kalau tak boleh duduki peperiksaan akhir. Ayahnya seorang pemandu lori yang dah berusia cuba sedaya upaya bantu, tapi memang tak cukup. Saya pergi sendiri ke rumah mereka. Ayahnya kata, saya cuma pemandu lori. Ayah saya dulu penoreh getah, tapi saya mahu anak saya jadi doktor. Saya bantu bayarkan yuran tu. 5 tahun berlalu, hari ini Soundarya bergelar doktor. Bukan sekadar lulus, dia pelajar cemerlang, 3 kali anugerah Daikan. Saya dijemput ke convocation beliau. Saya hanya pesan, bila pakai kod putih nanti, ingat bilik sewa kecil, ingat roti dan Maggi waktu susah. Rawat pesakit bukan sahaja dengan ilmu tapi dengan hati. Kerana dunia ini perlukan doktor yang bukan sahaja bijak tetapi juga berhati besar.